Selepas kita bersolat, kita tidak berdoa, adakah kita dikatakan sombong dengan Allah? Tak. Orang yang tidak berdoa lepas solat tidak masuk dalam kategori sombong. Orang yang memang tak mau berdoa kepada Allah masuk dalam kategori sombong. Tidak berdoa lain, tidak mau berdoa lain. Ni yang Allah dan Nabi sebut dalam hadis, barang siapa tidak mahu berdoa kepada Allah, maka Allah marah kepada dia. Sebab apa? Sebab ada orang lepas sembahyang dia berdoa. Ada orang dia bangun terus dia melakukan kerja. Tak apa. Kerana yang wajibnya adalah solat. Dan dalam solat sudah ada doa. Ada doa iftitah, ada doa dalam rakaat, ada doa antara dua sujud, ada doa dalam sujud, dan ada doa sebelum salam. Cuma sunat kita berdoa lagi selepas daripada salam.